Okay guys, hari ni Izzul ada deliver kereta Honda CR-V E-Spec warna merah. E dengan V luaran dia lebih kurang sama sahaja. Cumanya E-Spec ni dia 2-wheel drive, kalau V-Spec dia 4-wheel drive. And depan untuk E-Spec dekat grill ni dia warna chrome. Kalau yang V-Spec dia warna hitam. Punya rim design pula E dengan V sama sahaja. Dia pakai 18 inci. And untuk power boot dia starting daripada E-Spec dan ke atas dia ada power boot. Okay, kalau korang tekan dekat sini pun boleh juga. Okay, dia akan terbuka. Ataupun kalau nak hulur pakai kaki pun boleh juga. Okay, hulur pakai kaki ke belakang. Lepas tu dia akan tutup. Right. Untuk dalaman ni pula, starting daripada E-Spec dan ke atas, dia ada power seat, memory seat. Okay, ini dia pakai power seat, memory seat. Dan seat dia leather seat. Okay, leather seat. Ada wireless charger. Radio dia touchscreen, Apple CarPlay, Android Auto Support. And kereta ni pun kita dah siap pasang dengan dashcam depan dan belakang. Tinted pun kita dah pasang siap. Okay? Tapi tinted ni customer dia tak ikut je fikir. Okay? Gelap. Okay? So kalau korang berminat dengan Honda CR-V ni, nak semak kelayakan korang boleh komen dekat bawah. Ataupun boleh tekan link dekat bio saya. Izzul, your sis. Assalamualaikum.